definisi premis tanah, bangunan atau sebahagian daripada bangunan, kenderaan kapal atau kapal terbang, sebarang pemasangan di darat, dua posisi dan terapung di atas air, sebarang kemah atau struktur bergerak. Contoh premis macam inilah, kita ada bangunan komersial, bangunan pejabat, bangunan komersial lah. Ini contoh premis kerja. Contoh apa ada lah premis kerja. Dan satu lagi ni adalah contoh kilang. Kilang dan lighting aircon sama dengan kilang ni. Persekitaran tempat kerja, di mana yang pertama keadaan tempat kerja untuk penilaian pembukaan lantai terdedah. Biasanya kita akan buat penilaian berkenaan dengan pembukaan lantai terdedah, kebersihan dan kemasan, housekeeping, pemudaraan, kualiti udara, suhu, pencahayaan dan bising. Jadi kita sebuah penilaian untuk premis. Selanjutnya ekonomi, kerja, kawalan bahan berbahaya, kawalan berbahaya. Dan selanjutnya berkenaan dengan premis yang selamat, Protokol Umum Atas Keselamatan dan Pekerjaan 1994 di bawah Seksyen 15.1 berkenaan kawalan permukaan, di mana bagi lantai menuju ruang kerja yang selamat, lantai tidak licin, tiada halangan atau pembukaan, disegala dengan baik mengikut kesesuaian kerja, saluran yang baik. Di bawah Seksyen yang sama juga, kewajipan pendidikan, bukan dalam pembukaan lantai dibentuk atau dipakai terdapat tanda jadi administration kawalan pentadbiran, terdapat tanda dalam barang atau barang dan lubang dalam pembukaan lantai ditutup atau dipakai dengan kukuh serta sesuai. Kewajipan dalam Seksyen yang sama juga, kewajipan pendidikan ini, laluan yang tiada halangan, susunan barang teratur, semua laluan kerja yang selamat ditandakan dengan jelas yellow line dan tidak terhalang. Penyediaan ruang lapang tidak terhalang dan kemas bagi semua jentera dan juga pekerja. Ini ada tiga ni. Penyediaan lorong dengan tanda antara susunan barang, jika perlu penyusunan barang antara mesin-mesin dan barang lain. Jadi ini laluan tiada halangan. Ada tiga contoh laluan keselamatan, penyediaan ruang yang lapang, penyediaan lorong dengan tanda dan susun barang. Penyusunan laluan di dalam kilang berdasarkan bantuan lantai lah. Bila ada lantai ini ada laluan kenderaan, ada laluan pekerja membuat penghasilan. Selanjutnya, bagi Seksyen yang sama, antara 15-21, kewajipan majikan, kebersihan dan kemasan kawasan kerja. Kita ada tiga dah sama tadi. Pertama, berkenaan dengan lubang dan bukaan lantai ditutup, laluan tiada halangan, dan yang ketiga adalah kebersihan dan kemasan kawasan kerja, di mana penyediaan untuk sampah mencukupi, lantai dibersihkan sekurangnya seminggu sekali dengan membasuh, menyapu atau apa-apa cara sesuai. Jangan kata buat tempat dia betul-betul dah buat biasanya sekali lah, sekali-sekali. Okey, kalau ada beberapa Tuhan. Penyediaan saluran yang mencukupi bagi mencegah kotoran dan pengeluaran bau yang tidak menyenangkan, penghapusan dan pencegahan pembiakan makhluk rosak, tikus, serangga dan hama. Ini cuba pastikan kalau pejabat-pejabat tuan ni ada kowe ke apa lagi dia serangkatan kowe ni naik isu jadi pastikan tempat dia kan ada air keluar, ada dia punya tempat tabungan ke bawah, pastikan benda itu dicuci. Saya pernah pergi audit, kita jumpa jadi penting selamat dah kata tu. Jadi tuan-tuan kita tengok, pastikan ada buat pemutiran
berkenaan dengan kebersihan dan juga kemasan tempat kerja. Pantry itu ada satu, kalau kita buat offshore, dia akan jadi bonus point lah, dapat makan itu mudah kepada makan offshore. Tahu offshore apa tu dalam aktiviti itu ada. Okey, keadaan tempat kerja, tempat bekas pembuangan sampah di tempat kerja secara berasingan ikut jenis sampah. Jadi pakai inilah apa ni, recycle, berkenaan dengan plastik, kertas, dan juga tape, apa ni, plastik berdasarkan jenis metode yang digunakan. Okey, selanjutnya bagi keadaan tempat kerja, harta yang sama 15.1 kewajipan majikan, di mana jadi bagi ditambah lagi juga guideline ekonomi risk assessment Aerospace 2017 mengandungi pengudaraan udara. Peruntukan untuk menyediakan udara yang mencukupi melalui kaedah mekanikal. Semua jadi atau keduanya dapat dalam keadaan baik. Maksudnya apa majikan perlu menyediakan sejumlah peruntukan dan juga membuat perbaikan atau perbaikan bagi sistem udaraan. Sistem udaraan jadi mekanikal ataupun semua jadi bagi mencapai ataupun keduanya sekali bagi menghasilkan output dia, menghasilkan udara yang sempurna sesuai. Selanjutnya kemudahan ganti udara yang mencukupi, iaitu bilangan ganti udara tiap-tiap jam. Ganti respiration kalau yang pihak besar dia ada dia punya circulation, isu dan sebagainya. 10 kali bagi proses nomor atau mesin, 20 kali bagi proses yang menghasilkan asap atau haba, 30 kali sebelum boleh membahayakan badan. Kemudahan yang mencukupi sama ada secara sendiri atau bantuan mekanikal. Dulu topik ni ada bersama dengan FMD, ada satu kelas untuk FMD, tapi dah dimasukkan. Jadi kita gunakan line bagi nominal risk assessment 2017. Dia sebagai inilah yang sebaruan. Peraturan aliran udara semula jadi. Macam inilah keadaannya. Sebab tu rumah dulu kan, bila kita masuk rumah dulu, orang-orang lama dulu, memang dia pengeluaran yang cukup banyak. Kita masuk dari sejuk apa semua, sebab dia buat dah sistem dia. Udara masuk, udara keluar. Masuk melalui tempat yang dari bawah, dan udara panas bila dia masuk dalam dalam ruangan, udara panas keluar dari tempat atas lah. Sebab dia kandungan intensity ataupun tekanan udara panas dan udara sejuk berbeza. Udara panas keluar ikut atas. Ini pun sama, udaraan mempunyai ruang udara masuk melalui proses dalam bangunan, circulation, dan udara panas akan keluar melalui satu lagi dia punya bateri ataupun dia punya tempat keluar. Semua jadilah. Okey. Kalau pergerakan udara panas dari semula apa kan? Ini seperti tadi lah. Udara masuk itu sejuk kan daripada luar. Ada udara panas, proses dalam ini ada panas dan dia akan keluar itu atas lah. Circulation. Semua jadi merupakan mechanical pemasangan kipas ataupun merupakan penyelesaian paling efektif emission. Di mana jadi tempat yang keluar exhaust pengeluaran umum dan lulus ni tempat masuk, udara masuk. Ini tempat udara keluar. Okey. Dalam skill ni ada bengkel melibatkan kimia dan sebagainya. Perlu punya sistemnya dicadangkan perlu gunakan sistem exhaust pengeluaran setempat bagi kerja-kerja yang melibatkan pembebasan haba, debu, habuk dan buang kimia. Ada tempat yang di sini iaitu haba, melibatkan haba dalam ruangan, debu, habuk dan buang kimia. Cara apa menggunakan sistem exhaust pengeluaran
Jadi dia sebut masuk dalam mechanical equipment dan dia dibebaskan di tempat yang ditetapkan. Okey. Dalam sesi yang sama bagi suhu bagi suhu pula kewajipan majikan suatu tempat yang kondusif, suhu yang sesuai. Sekiranya terdapat sebuah proses yang melepaskan haba, pendekatan yang sesuai perlu dilakukan untuk menggunakan kesan haba. Contohnya pengasingan. Bila menyebabkan hierarki pengasingan ni hierarki berapa? Ketiga. Ketiga, pendekatan yang sesuai perlu dilakukan untuk menggunakan kesan haba. Contohnya, baca balik ni. Contohnya pengasingan, pakaian yang sesuai dan lain-lain termasuk meninggikan pergerakan udara atau menyebabkan ruang kerja tersebut. Ini suhu ni bila dalam expose atau semua ni, dia ada lagi satu protective by meter sheet. Kalau macam ni dia tak ada, terus haba turun pada pekerja lah. Sini dia ada shield, protect by meter sheet. Sesuai dengan hot industrial process pun bergaya. Jadi biasa dekat kilang-kilang yang bayu lah chemical dan sebagainya. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada Okey, ada apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Untuk mengukur suhu, apa yang digunakan? Termometer. Profis tawaran termometer ke manometer. Okey, selanjutnya payment heat trace. 3 ways to stay safe guna air yang banyak. Lihat secukupnya dan pansyilah. Saya buat paper saya paper 4 show. Saya guna dari ni lah. Saya guna tajuk prevent heat trace bagi kerja-kerja penyiaran lampu jalan persetujuan. Jadi yang ini salah satu argument heat stress. Satu lagi adalah berkenaan dengan hazard yang jumpa tu pergerakan kenderaan yang banyak dalam jalan raya. Cuma dekat sini apakah metode yang sesuai? Kalau contoh projek saya tu kenderaan lampu jalan pada siang hari ni, apakah metode sesuai untuk kita nak buat hierarki kawalan hierarki untuk kerja tersebut, hazard tersebut? Mengenal pasti apa yang rosak. Itu bukan hazard terbakar, stress, apakah metode nak buat? Baiki metode kita kalau nak guna metode kita akan guna berkaitan hierarki tadi. Hierarki control ada nama tadi. Okey, apa yang saya buat untuk penghapusan? Kalau nak hapus lampu jalan tak boleh lah. Okey, lepas tu buat yang kedua adalah gantian. Mengganti lampu melibatkan kau yang besar. Kalau nak ganti lampu jalan tu meter tak ada kan? Lampu jalan mesti nak jalan dulu, tak ada meter. Okey, yang ketiga adalah pengasingan. Asing lampu pun tak boleh. Yang keempat, kejutaan pun tak dapat. Seperti saya buat, yang meter kelima kawalan pentadbiran, di mana untuk kerja-kerja yang heat stress ni ataupun heat stress lah. Hari ini kita buat penjadualan jadual dia balik. Kalau buat siang hari, kita buat ke malam ataupun petang ataupun awal pagi, supaya tak kena pada individu tu heat stress. Tengah hari kita buat jadi aplikasi situlah. Apa yang dipakai aplikasi dia? Satu aplikasi kos lah. Sebab bila pekerja buat di luar waktu kerja, dia akan menggunakan cost overtime, kesempatan lintas bila baru kerja dan sebagainya. Kita jangan balik impact. Itulah salah satu contoh haba dia. Okey, selanjutnya adalah pendedahan haba.
bagi bangunan yang dibina dengan material mumpuni antara harga yang tinggi atau yang terdedah kepada terik matahari, hendaklah dilapis dengan bahan pelembab atau lain bahan pelembab haba. Maksudnya mana-mana struktur bangunan atau terkira rumah dan sebagainya yang direct dengan cahaya matahari atau haba yang perlulah dilapis atau membuat isolation dengan bahan pelembab, isolator dan lain-lain bahan pembalik haba yang lain. Mana-manalah isolation ataupun punya reflector dan sebagainya. Contoh senangnya buka kereta kita. Bila kita parking kereta kita, kita akan gunakan pembalik haba dekat cermin. Maksudnya bila direct haba dari cahaya matahari dan kereta kita yang reflector akan observation haba tu kepada dalam kereta itu akan berkurang sebab dia shift dia. Itu contoh dia lah untuk memudahkan haba. Simple pembinaan silen merupakan cara efektif untuk mengurangkan suhu terlalu panas. Dia ni ada buat silen kan sinilah silen kadang-kadang metik yang terkini bukan terkini lah, ada inovasi yang kita tengok dekat kadang-kadang bakar. Bila kita masuk sejuk dia apa dia buat, dia gunakan engineering method, pakai bahan air buat macam air hujan kan. Jadi suasana kawah tu haba tak ada. Itu merupakan salah satu hierarki lah kejuruteraan kawalan kejuruteraan. Okey. Selanjutnya denominator itu daripada ada haba daripada luar. Jadi kalau kita bakar rumah kita ni, orang nak masuk ke selama kan, berapa orang ni tradisional mungkin lah. Kalau luar tu nampak macam nilai estetika kan. Tapi kat Malaysia kalau kita buat ini, rumah sudah lama ditinggalkan. Okey, bersama ni pokok-pokok ni sebagai pelindung haba lah, pelindung haba dari kepada bangunan dan pokok semua. Okey, hazard haba hazard haba ni sebab itulah bila kita tengok ni ada setengah-setengah dia akan gunakan konopi untuk mengurangkan haba resort ke dalam bangunan. Konopi yang berreli dan sebagainya lah. Luas untuk bagi direct daripada haba masuk, dia ada macam batu dalam. Dan paling simple adalah kata dah kata konopi dan sebagainya. Ini sebagai simple je, mengurangkan haba masuk dalam ruang kerja kita. Selanjutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan itu sama juga. Tiada sesuatu di mana bekerja di mana pemangkilan yang menimba pencahayaan sebagai jadi kurang 10% daripada luar lantai. Kalau 10% dalam ruang ini semua jadi dilambah keadaannya. Berkata harap untuk memastikan pengelaran dan penyelenggaraan semua tingkat yang sepakat di setiap bahagian intensiti pencahayaan juga berkurang dari 20%. Maksudnya dalam rangka kita ada dalam rangka dia kurang tak ada dan tidak pernah daripada 50 di mana-mana tempat kerja dan sedang dilakukan. Jadi kita rasa membaliklah sama ada 50 atau 300 atau 400 sebab yang kerja ni dia kena tempat dia lama. Okey. Dia beri kata lain buat Okey, selanjutnya pencahayaan juga mengharapkan sebelumnya cahaya matahari dan sediakan warna terang untuk dinding dan siling. Kalau kita nak besarkan dinding kita pun, kita akan cat dinding kita dengan terang, nak perluasan dan siling. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencerahkan ataupun bagi kita rumah kerja yang lebih sebelumnya lah. Macam ni contoh di Pasaraya, cat dengan color putih warna cerah. Bila kita tengok ada pencahayaan, jadi reflektor tu akan jadi nampak lebih luas dan lebih cerah. Pencahayaan semua jadi dengan pencahayaan buatan. Yang juga yang biasa je.
Ini semua jadi ni. Dia buku ni bila sekarang rasanya sekarang ke bila elektronik. Dia macam ni, dia kira itu betul lah. Saya juga. Sekarang juga pasal air kan. Pasal air kenapa dalam pasal air tak ada jam? Tak ada jam. Pasal? Satu pasal. Balik nanti boleh masuk pasal air. Tengok dia ada jam. Sebab bila kita masuk, kita tak sedar berapa air keluar. Kalau kita tak ada jam. So kita beli banyak lah. Itu psikologi apa ni? Psikologi penyaga. Okey, selanjutnya yang boleh sama juga peraturan keselamatan kesihatan kerjaan Perdana Misi 2019. Okey, akta ni memang terdapat di bukan akta peraturan. Peraturan ni memang terdapat dalam buku akta KKP 514 ini. Antaranya peraturan keselamatan bagi penggeledahan bising 2019, di mana tahap bunyi bising tahap penggeledahan masyarakat itu dalam 80 disiplin. 80 disiplin ni ada kita tengok nanti dia punya table. Anak apa kita nak ukur apa ni untuk ukur bunyi. Kenapa harap kita nak ukur bunyi? Tak tahu. Tak pasti. Alat ukur bunyi kita pakai di sebelum kita. Jadi ada kecil itu macam mana. Kita akan dengar kalau kita tahu dalam ni. Kalau saya pakai ni dia akan keluar kereta. Sekarang pun dalam handphone kita pun dan Google Play ke ataupun Play Store ke ada software di sebelum kita. Saya itulah tapi tak kira sebenarnya. Ini ada di apa ni buat calculation. Okey, tiada penggeledahan panas bising 85 desibel selama 4 jam. Okey, bila kita ukur tempat kerja kita ada tahap penerimaan bunyi dengan 85 desibel selama 4 jam. Jadi kena ada rawatan. Rawatan hierarki atas bersama juga. Kita akan tengok balik daripada hierarki kontrol tadi. Ustaz dengan bahan pusat, asing dan sebagainya. Kita kena start betul-betul. Okey, yang selanjutnya yang ketiga adalah tiada penggeledahan bunyi melebihi 119 desibel. Yang tiada penggeledahan melebihi 140 desibel baras tekanan bunyi puncak. Sekali ya, mampir dia 140 tak boleh penggeledahan. Satunya mendengar kita. Gunakan pemisah untuk menghasilkan haba, bunyi bising, habuk dan sumber kimia daripada kawasan kerja. Ini digunakan penghasilan. Sebab itu penghasilan dalam hierarki yang ketiga. Penghasilan yang ketiga. Ketiga itu kedua. Penghasilan. Jadi hierarki kedua digunakan pemisah. Pemisahnya isolator lah. Kat sini dia ada buang apa ni isolator. Kalau kita pasang sekarang ni teknik pun dah buat. Dia pakai soundproof genset. Maknanya sebelum ni kalau kita genset bila tak ada soundproof kita akan dengar bunyi bising genset. Tapi sekarang dia ada soundproof soundproof. Jadi bukan bunyi tapi dia boleh mengawal bunyi tersebut lah. Okey, penghasilan sumber pencemaran udara. Penghasilan ini kita boleh guna penyumburan premis di luar ruang kerja untuk bagi keadaan kerja lah. Okey, kemudian kebajikan kerja yang lain. Kita tengok bateri situ tu kan dalam pejabat, dalam tempat kerja kalau ada bajikan menyediakan tempat bateri merupakan salah satu elemen lah. Maksudnya dan juga kebajikan kepada kerja. Dan ada juga ya, ada juga kriteria bagi majikan yang menjadikan penting penyimpanan. Ini merupakan salah satu elemen dalam safety. Okey, jadual kedua CM.
CDM ni, siapa tahu masuk CDM? Cash deposit. Ya? Cash deposit fishing. Kalau istilah ni apa fail lah. Okey, yang ni CDM Construction Design and Management yang bagi SFT. Tak apa lagi kan? Bilik persalinan kemudahan berehat, menyediakan kemudahan meminta pakaian termasuk pakaian terjemah lokal lah. Bilik persalinan mendarah dan berasingan untuk wanita. Sekiranya terdapat tempat kerja mempunyai 15 pekerja wanita dan lebih, tempat rehat dan kantin eksklusif disediakan. Beserta dengan itu, tempat khas dengan skrin yang akan dirancangkan. Jadi dia punya ditipati bagi 15 pekerja wanita atau lebih. Tandas, orang kata tandas ni biasa ada tak ada efek tak besar pun. Sebenarnya dalam konteks safety ni, tandas ni adalah merupakan salah satu elemen dalam kebajikan. Kebajikan menyediakan tempat tandas katakan disediakan perlulah sebelum di segala dan sebagainya. Ini tandas. Sekarang dia bagi peruntukan untuk projek ni kita dah di akhir-akhir kita speed dah 34 page dah. Jadi yang ke-13 ni adalah peruntukan. Apa kita cerita ni semua mesti ada melibatkan peruntukan ataupun peruntukan. Bagi session 15 dalam kurungan 2 kurungan E, session 15 kurungan 2 kurungan E menyatakan peruntukan akan menyediakan. Session 24 dalam kurungan 1 kurungan C menyatakan pekerja perlu memakai atau menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kegagapan atau pakaian perlindungan PPE lah, alat perlindungan diri, tempat persalinan pakaian, air minuman yang selamat, kemudian mencuci, peti pertolongan cemas, bilik pertolongan cemas untuk tempat kerja yang mempunyai 150 orang dan ke atas, mewujudkan bilik pertolongan cemas. Okey, bagi session 15 dalam kurungan 2 kurungan F, peti pertolongan cemas disediakan di setiap tempat kerja dan perkara berikut harus dipastikan. Kandungan mengikut jadual yang seterusnya. Tanda jelas dengan latar merah dan putih. Orang yang bertanggungjawab menjalankan tanggungjawab sekiranya lebih daripada 20 pekerja. Orang itu mesti dilatih sebagai pembantu pertama. Siapa ni orang ni? First aider. First aider kalau lebih 20 orang, mereka kena hantar seorang untuk menjalani pegawai atau berkaitan dia mendapatkan first aider yang betul. Kalau lebih 20 orang. Sekiranya 150 atau lebih lagi kerja, bilik pertolongan cemas perlu disediakan. Kalau kau besar 150 atau lebih kerja, bilik pertolongan cemas perlu disediakan. Okey. Saya tak pasti swasta. Kalau swasta dalam peti pertolongan cemas, apa yang perlu ada? Apa kebutuhan? Tenaga boleh? Wah, okey. Sebab apa pemakaian? Supaya saya semalam dikatakan. Saya semalam beri. Nama tak ada. Dos. Sebenarnya kita ni bukan doktor. Ayat dia kita ni bukan doktor. Pekerja kita pun bukan doktor. Jadi kita tak ada kepakaran untuk justify ubah pakar tu. Ya, doktor yang boleh bagi trafik kepada kepada pesakit berapa persen dan itulah. Okey. Selanjutnya bagi sesi yang sama juga, peraturan dalam batu awan bersedia untuk keadaan kecemasan, membaru apabila dia
kembali steering, membangun tekanan, kembali dan kali rendah.